Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hak batuk. Patu demam, patu berak tak tubik. Makna tu keluar air besar susah. Batuk, demam, patu keluar air besar susah. Kita mai ambil daun mio ataupun daun setar apa boleh orang. Ni daun mio, daun setar ni kita mari rebuh. Ni supaya ambil ni. Daun dia ni. Nak ambil hak rendah-rendah weh, tinggi. Susah. Kalau nak tengok rendah-rendah sikit. Okey, kita ambil pucuk dia nah. Kalau ambil hak orang panggil kata hak tua tu kita tak boleh makan. Kalau kita ambil pucuk dia kita boleh makan sebab dia lembut. Ha ni nah, kita ambil pucuk-pucuk dia sikit. Ha okey, pucuk dia. Ha ni nah. Pucuk dia. Kalau kita tak suka nak minum, nak makan, kita ambil pucuk dia saja tu kita rebuh minum air saja pun boleh. Ni nah supaya ambil pucuk hak lembut sikit tapi keras dah ni setara ni. Ni daun dia belah ni nah. Daun dia dekat-dekat nak sama. HP nak sama dengan daun mango ataupun daun pauh. Kata ni panggil pauh. Nah mango dekat-dekat nak sama. Rapat-rapat nak sama ataupun HP nak sama dengan daun mango. Nah. Cak ni supaya ambil lah 10 lah. Kita mari rebuh untuk nak sembuh penyakit demam. Orang demam panas tu weh. Demam tak sembuh. Lepas tu yang keduanya batuk. Yang ketiganya berak tak tubik ataupun buat air besar susah nah. Kita basuh dia sikit. Lepas tu supi soyak. Bubuh lah ni. Sekali dengan ada hair halu. Bubuh air ni 1 liter. Nah, supi bubuh air 1 liter. Lepas supi buka. Hidup tak weh. Okey, hidup. Hidup dah. Saudara hak duk orang panggil kata follow ataupun duk mengikut Facebook Pak Supi tu, kalau Pak Supi tu mengepek sikit tu Supi minta maaf. Sebab ada tu demo tengok klip Pak Supi tak habis. Tengok tak habis, tengok tak sudah, tengok tak sup. Orang panggil tengok tak finish. Lepas tu dia komen tanya tu hak dah dalam klip tu. Supi kecek dah dalam klip. Supi duk royak banyak kali lah kata tengok we habis, tengok we sahih. Kalau tak faham tu U-turn, ubah. Tengok semula sekali lagi. Sebab banyak ke nah, kebanyakan Supi nak cakap hati cukup. Bahasa Thai pun Supi bubuh sikit. Bahasa Melayu tu Supi duk kecek biasa dah. Lepas tu hak tak reti tu Supi mengaku. Kata hak ni Supi tak tahu panggil apa. Supi mengaku lah. Tolong aja. Ha, Supi belah tu. Tapi nak minta saudara ni dengar hati sup, dengar hati habis. Lepas tu tanya, bukan duk lari tak sewi tanya. Bukan duk lari, bukan duk harai kata kalau nak tanya ada soal apa nak tanya, bukan tak ada harai. Tapi kita tanya benda hak ada dah dalam klip tu. Dia kena guna masa pergi jawab. Tengok. Lepas tu kalau tak faham mana, tak faham lagi benda tu. Tak ada Supi tak kecek dalam klip. Okey kita tanya. Tapi benda Supi kecek dah dalam klip tu tak usah tanya lah. Dia rugi masa. Faham tak? Dia rugi masa. Kita tanya kau tak ada dalam klip. Misal di hari ni Supi royak kata ambil daun mio ataupun daun star. Pasal Thai เรียก มะปริง หรือมะปราง 10 ใบ ต้มกับน้ำ 1 ลิตร คนที่ไอ คนที่ไข้ คนที่ขับถ่ายไม่ดี อินชาอัลลอฮ์ ambil daun mio ataupun daun star 10 lah, rebuh dengan air 1 liter, minum. Untuk gapo tu? Khasiat dia. Orang batuk, orang demam, orang berak tak tubik ataupun buai air besar susah. Minum air. Kalau nak makan pucuk dia ratik pun boleh. Tapi ni pucuk Supi kata keras sikit. Kalau ambil lembut-lembut baru ni tu sedap benar. Buat ular sedap. Celah sekaligus boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan laksa, boleh makan dengan kicau sama belajar. Sangat sedap selalu dah. Nah, ni kita nak untuk rebuh dia gelegak. Lepas tu kita nak minum air. Sebab Supi duk tengok saat ni tu boleh jadi kerah. Tak boleh buat ular kerah. Nak mamah tak boleh nah. Tapi tu dah hari ni Supi nak minta kata we dengar we sudah dulu. Lepas yang kedua Supi nak minta.
Misalnya tu supi royak kata mepen, baru ni supi buat tubik mepen. Pok supi royak tu ini pokok mepen, bukan roseo. Ini pokok mepen, bukan roseo. Supi royak 3 kali. Ini pokok mepen, bukan roseo. Baru dia komen mari, roseo. Masya Allah. Ni. Dia komen mari tu dia dok dengan supi dok royak dalam klip tu 3 kali. Ini bukan roseo, ini mepen. Ini mepen bukan roseo, ini mepen bukan roseo. Ini mepen bukan roseo. Dia berani lagi komen kata, oh pokok roseo. Pas dia keliru orang lain lagi. Faham tak? Orang lain hok mari tengok tu, pas saudara kita banyak ke tak baca komen hok telah lepas. Mari dah tak baca, tak tengok gapo. Tengok klip tak sudah, tengok klip tak habis, komen selalu lah. Pas dia komen mengikut hok dia. Tak biasa tengok, tak ada ni, tak biasa tengok. Pas Supi nak tanya balik kata, gapo hok demo biasa tengok. Supi dak buat klip ni dekat dengan 3000 klip dah. Dekat 2000, dekat 2000 klip dah. Gapo, berapa perkara demo biasa tengok. Demo tak biasa tengok. Tapi benda hak demo tak biasa tengok tu bukan kata dia tak ada kosiap. Banyak lagi Supi sendiri, Supi ngaku kata banyak lagi Supi kena mengaji. Benda tak biasa tengok, Supi kena tengok dengan sahih. Lepas tu kita kena mengaku kata kita tak sapa lagi di situ tempat dia tu buat. Tapi bukan kita masuk komen tu, oh bukan ni kita tak biasa tengok ni apa, tak ada benda tu tu. Kita kena tanya diri kita sendiri dulu. Kita setara mana? Kita belajar setara mana? Kita baca setara mana? Kita ngaji setara mana? Ikutlah banyak-banyak hal. Bukan hal herba, hal tradisional setara. Hal ilmu agama, hal ilmu orang panggil kata repair, service kereta mana tu. Kita tak biasa tengok. Kita mengaku kata kita tak biasa tengok. Lepas kita minta ilmu dengan dia. Bukan kita tak biasa tengok. Kita pergi komen tak biasa tengok. Kita pergi kata dia tu kata bukan benda ni. Tak kena. Hak tu orang tak buka lampang dada. Belah tu dia tak kena. Nah, insyaAllah nah. Sampai tu dia hari ni. Supi nak buat hal herba. Supi nak buat hal tradisional. Serta nak Supi nak nasihat sikit sebanyak kepada kita. Kita mari tukar fikir. We pakak cerdik fikir. We pakak maju fikir. We pakak kita cerdik buat, cerdik duduk. We selamat dunia di akhirat. Alhamdulillah nah faham. Kalau rasa tak sedap dengar apa Supi minta maaf. Sebab di sekarang ni banyak masuk mari tu. Jadi kalau kita kecek bahasa Melayu kata kecek tak reti. Demo ni kecek payah faham ni. Apa nama belah ni? Kecek tak reti. Orang kecek hak kubah yang main kecek hak lembu. Hak ni kecek hak kereta yo gi hak perahu. Bukan belah tu. Nah, insya-Allah nah mudah-mudah Supi nak tunjuk kita tengok kata ataupun daun mio kita ni mula nak masak dah nah. Okey, dia masak dah tu. Nah. Dia gelegak lama dah tu, dia masak dah. Pasal lagi kita nak minum. Dia untuk jadi sembuh penyakit demam, batuk, lepas tu mudah berak. Tapi sekadar manik minum air nah. Sebab apa tu Supi duk tengok daun dia kerah weh, tak boleh makan. Kalau daun dia lemuk tu makan sekali dengan daun kau lebih baik. Kerah sikit weh. Kerah. Tak boleh buat ulai. Tapi biasa Supi dak ambil buat ulai ni. Begitu lewat sikit tu dia kerah daun kayu nah. Kita minum sebelum orang panggil kata cara nak minum herba, walaupun herba buat dengan daun, buat dengan akar, buat dengan apa-apa pun comel dia. Herba ni kena minum tekah perut kosong ataupun sebelum nasi 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sikit-sikit bau orang panggil kata rasa sikit lah. Tapi tak masalah lah. Satu perkara lagi, boleh buat turun keting manis juga weh. Sampai tu 4 perkara kau siap dia besar-besar. Batuk, demam, berak mudah, kencing manis turun juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah
Ambil daun 10 lah, rebus dengan air 1 liter, rebus hingga gelegak, kita minum. Tekah perut kosong 2 kali 3 kali sehari pun boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.